Pada tahun 210 Masihi, seorang warlord bernama Cao Cao telah membina sebuah struktur yang sangat megah, Menara Gangsa Pipit. Korang tahu tak, menara ni bukan calang-calang punya binaan. Ia berdiri sebagai simbol kekuasaan yang tak terhingga dan kemewahan yang melampau, sekaligus menjadi lambang keangkuhan tentera Cao Cao. Apa sebenarnya motif sebenar di sebalik projek Gempak ni? Di dalam menara Gempak ni, ada dewan-dewan yang mewah, tempat Cao Cao berjamu dan berpesta. Ia dikatakan jadi tempat simpanan harta rampasan perang dan hiburan peribadi. Tapi, betul ke semua kemewahan ni cuma untuk bersukaria? Atau ada agenda tersembunyi yang lebih besar, mungkin untuk mengukuhkan kedudukan politiknya sebagai pemerintah? Menara Gangsa Pipit ini bukan sekadar lambang kemewahan, tetapi juga menjadi saksi bisu kepada ambisi Cao Cao. Ia mencerminkan hasratnya untuk menyatukan empayar dan mempamerkan keunggulan ketenteraannya. Adakah ia sekadar ego atau sebuah langkah strategik yang genius? Persoalan ini masih menjadi perdebatan hangat dalam lipatan sejarah China hingga ke hari ini.